Adakah anda tahu bahawa Kedah menjadi salah satu kawasan pesat membangun di Malaysia? Pada 2024, pelancaran kediaman baharu di Kedah meningkat lebih 15%, terutamanya di bandar yang sedang berkembang seperti Jitra, Sungai Petani dan Alor Setar. Hartanah bernilai 2.1 bilion ringgit Malaysia berjaya terjual. Itu melonjak 12% daripada tahun sebelumnya. Permintaan untuk rumah kediaman, terutamanya banglo dan semi-D, semakin meningkat didorong oleh kaki tangan kerajaan, keluarga muda dan profesional yang pulang ke negeri asal. Ada juga yang berpindah dari bandar besar seperti Johor dan Penang ke Kedah. Antara faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah kos sara hidup di Kedah yang masih rendah berbanding bandar-bandar besar lain. Ini menjadikan Kedah sebagai pilihan menarik untuk mereka yang mencari keseimbangan antara kualiti hidup dan kemampuan kewangan. Banyak nama baru pemaju luar mula masuk ke Kedah melihat peluang dengan pasaran yang lebih luas, melihat potensi dan kemampuannya yang belum diterokai berbanding Pulau Pinang dan KL. Antara lokasi strategik membangun 2025, Jitra, Sungai Petani, Gurun dan juga Pokok Sena, di mana infrastruktur dan perbandaran baharu muncul dengan rancak. Dengan harga hartanah di Kedah yang masih berada di bawah purata nasional, tahun 2025 dilihat sebagai masa terbaik untuk membeli. Ini kerana tanah di lokasi-lokasi strategik semakin berkurangan dan dijangka akan mendorong peningkatan harga dalam tempoh terdekat. Kalau di bandar besar lain dengan harga yang sama mungkin anda cuma mampu miliki sebuah apartmen. Tapi di Kedah, anda boleh dapat landed property, tanah luas, rumah besar, kawasan low density, lebih privasi, lebih tenang. Bukan sekadar rumah tapi gaya hidup yang lebih selesa. Please follow saya untuk info terkini tentang pasaran hartanah di Kedah yang kini sedang berkembang. Harry Razak.